Kementerian Sumber Manusia atau KESUMA terus mempergiat inisiatif strategik bagi memperluas peluang pekerjaan berkemahiran tinggi yang menawarkan gaji yang kompetitif kepada tenaga kerja tempatan termasuk di luar bandar. Timbalan Menteri Datuk Khairul Firdaus Akbarhan berkata pendekatan merentasi kementerian dan agensi kerajaan dilaksanakan bagi mengurangkan penghijrahan golongan belia dari luar bandar ke bandar-bandar utama. Kerajaan menyedari kadar upah yang kompetitif dan setimpal merupakan antara faktor utama untuk mengekalkan golongan belia terus bekerja di kawasan asal. Sehubungan itu, kerajaan turut melaksanakan usaha untuk memastikan kadar pembayaran yang lebih sesuai dan setimpal untuk semua pekerja melalui pelaksanaan gaji minimum di bawah Perintah Gaji Minimum PGM 2024 yang berkuat kuasa sepenuhnya pada 1 Ogos 2025. Walau bagaimanapun, kerajaan menggalakkan majikan untuk menawarkan gaji yang lebih kompetitif serta pemberian allowance tambahan bagi menarik minat pekerja tempatan untuk bekerja di sektor tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim mengenai langkah memperluas peluang pekerjaan termasuk di Parlimen Serian bagi mengurangkan penghijrahan golongan belia ke bandar-bandar besar pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Rabu. Bagi memastikan pekerja menikmati pendapatan yang lebih baik, kerajaan memperkenalkan panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan di bawah dasar gaji progresif dengan mengambil kira keseimbangan antara kebajikan pekerja dan keupayaan majikan. Di bawah Belanjawan 2026, pencari kerja atau graduan baharu yang perlu berpindah ke lokasi penempatan selepas menerima tawaran pekerjaan juga layak menerima allowance mobility sehingga RM1,000 daripada perkeso. Selain itu, program Akademi dalam Industri atau ADI di bawah KESUMA serta platform My Mahir oleh Talent Corporation turut menyediakan laluan kerjaya dan maklumat berkaitan kemahiran yang sejajar dengan keperluan sektor ekonomi negara.